hidroponik ialah kaedah penanaman tanpa menggunakan tanah. Sebaliknya, tumbuhan memperoleh nutrien melalui air yang mengandungi larutan mineral khas. Kaedah ini semakin popular di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, kerana mampu menjadi alternatif kepada pertanian konvensional. Selain menjimatkan ruang, hidroponik juga membantu menghasilkan tanaman yang lebih cepat dan berkualiti. Setelah memahami maksud hidroponik, mari kita lihat bagaimana sistem ini berfungsi. Dalam sistem hidroponik, akar tanaman ditempatkan di dalam larutan nutrien yang dikenali sebagai baja AB. Larutan ini membekalkan nutrien penting yang diperlukan untuk pertumbuhan pokok. Melalui kaedah ini, tumbuhan dapat membesar dengan subur walau tanpa tanah. Terdapat pelbagai sistem hidroponik yang digunakan dalam pertanian moden. Antaranya ialah sistem NFT, iaitu air nutrien mengalir di saluran nipis. Sistem WIC pula menggunakan sumbu untuk menyerap nutrien kepada tanaman. Selain itu, sistem ebb and flow mengalirkan air secara berkala ke dalam bekas tanaman. Bagi sistem deep water culture, akar tumbuhan direndam terus ke dalam larutan nutrien. Manakala sistem aeroponik menggunakan semburan nutrien pada akar yang tergantung di udara. Kepelbagaian sistem ini menunjukkan bahawa teknologi memainkan peranan penting dalam pertanian masa hadapan. Untuk membina sistem hidroponik, beberapa komponen yang diperlukan. Antaranya ialah bekas tanaman seperti net pot dan paip PVC. Medium tanaman seperti rockwool dan kopi digunakan untuk menyokong akar tanaman. Pam air pula membantu mengalirkan lautan nutrien kepada tumbuhan. Selain itu, larutan baja AB membekalkan nutrien yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimum. Air yang digunakan juga perlu bersih dan mempunyai bacaan pH yang sesuai. Pelbagai jenis tanaman sesuai ditanam menggunakan kaedah hidroponik. Bagi sayur daun, tanaman seperti sawi, salad dan bayam sangat sesuai kerana cepat membesar. Selain itu, tanaman berbuah seperti tomato, cili dan timun juga boleh ditanam. Malah, tanaman herba seperti pudina dan daun ketumbar turut sesuai menggunakan sistem hidroponik. Hal ini membuktikan bahawa hidroponik mampu menghasilkan berbagai jenis makanan harian. Hidroponik mempunyai banyak kelebihan yang menarik. Antaranya ialah menjimatkan ruang dan penggunaan air. Tanaman ini juga membesar dengan lebih cepat kerana nutrien diberi secara terus kepada akar. Selain itu, tanaman hidroponik kurang diserang perosak dan lebih mudah dikawal. Kaedah ini juga lebih mesra alam serta menghasilkan tanaman yang lebih bersih dan selamat dimakan. Oleh sebab itu, hidroponik semakin mendapat perhatian sebagai teknologi pertanian masa depan. Jika dibandingkan dengan pertanian konvensional, hidroponik mempunyai banyak kelebihan. Hidroponik menggunakan air secara lebih efisien dan tidak memerlukan kawasan yang luas. Pertumbuhan tanaman juga lebih cepat kerana nutrien dapat diserap dengan lebih baik. Selain itu, sistem ini lebih mudah dikawal dan sesuai digunakan di kawasan bandar. Jelaslah bahawa hidroponik merupakan satu inovasi yang mampu membantu perkembangan pertanian moden. Tuan, mengapakah teknologi hidroponik semakin penting dalam sektor masa kini? Pada pandangan saya, teknologi hidroponik sangat bagus untuk kita aplikasikan di kawasan-kawasan bandar dan juga kawasan-kawasan felda, terutamanya di kawasan-kawasan felda sekarang, kerana kita dapati penggunaan tanah sekarang amat terhad. Bagaimanakah hidroponik dapat membantu masyarakat atau komuniti felda pada masa hadapan?
hidroponik boleh membantu masyarakat Kedah melalui penghasilan sayur dan ada juga herba-herba secara kecil-kecilan melalui jualan terus ataupun penggunaan sendiri. Selain daripada itu, dia boleh untuk menarik minat golongan muda untuk menyertai pertanian moden yang amat canggih sekarang. Apakah pandangan Tuan tentang penglibatan generasi muda dalam pertanian moden? Saya lihat generasi muda sekarang amat berpotensi besar jika diberi peluang yang sesuai dan kena pada tempatnya. Jadi, saya lihat hidroponik ni merupakan satu cabang yang baru untuk diterokai oleh generasi muda. Tidak seperti dahulu lagi kita menganggap hidroponik ni merupakan ataupun pertanian tradisional. Jadi saya amat menyeru untuk golongan muda terutamanya di kawasan Kedah untuk lebih lagi giat dalam aktiviti penanaman secara hidroponik. Terima kasih Tuan telah meluangkan masa bersama kami dan juga terima kasih atas pandangan dan ilmu yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak SK-LKTP Bukit Umai kerana sudi datang ke pejabat saya untuk sesi ini. Terima kasih. Kesimpulannya, hidroponik merupakan kaedah pertanian moden yang lebih efisien, bersih dan mesra alam. Teknologi ini membantu menjimatkan air, mempercepatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangkan penggunaan ruang. Hidroponik juga mampu menjadi solusi pertanian masa hadapan dalam menghadapi cabaran kekurangan tanah dan peningkatan keperluan makanan. Sebagai generasi muda, kita perlu menyokong inovasi seperti ini demi masa depan yang lebih lestari. Terima kasih kerana sudi menonton pembentangan kami. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan membuka mata kita tentang kepentingan teknologi hidroponik dalam dunia pertanian moden. Kami dari SK-LKTP Bukit Permai ingin mengucapkan sekian terima kasih. Bye! Bye!